Inilah dia berburu. Di sebelah saya ini adalah model Eric 318 GT yang baru saja diperkenalkan oleh M-Force Bike Holdings. Dan motor ini kalau anda perasan adalah yang pertama register di Jalan Raya Malaysia. Jom kita lihat apakah spesifikasi yang ada pada motosikal ini. Kita bercerita pasal riding position dulu sebab ini adalah motosikal maxi scooter, jadi riding position dia memang anda perlu jangkakan sebuah skuter yang selesa lah. Sekarang saya bercakap di depan kamera dashcam bagi motosikal 318 GT ini. Kalau anda boleh lihat memang sangat luas dia punya pancaran penglihatan. Di sini juga tersedia ruang simpan di bahagian tengah. Memang mudah kalau kita simpan barangan. Selain di bahagian tengah, di bahagian kiri juga kita ada ruang simpanan dengan slot pengecasan Type A USB. Kita boleh kawal windshield dengan hanya menekan button di belah kiri handle ini. Kuasa yang dihasilkan daripada enjin CVT ini adalah sekitar 27.6 horsepower dengan 30.8 Nm torque. Untuk brake dia menggunakan ABS clean disc daripada brand itu sendiri. Tangki bahan api adalah seluas 16 liter, jadi anda tidak perlu berhenti banyak kali untuk mengisi minyak. Dan model ini juga hadir dengan air rem system. Angin boleh masuk ke dalam dengan mukanya dan boleh terhalang. Apapun saja adalah untuk menunjukkan dalam motosikal ini adalah sekitar 208 kg. Apa kata anda? Warna yang ditawarkan ada 3, iaitu matte grey yang anda nampak ini. Matte black adalah kali kedua yang ditawarkan untuk model ini. Warna terakhir yang ditawarkan adalah warna ini, iaitu dark grey. Harga permulaan untuk motosikal Eric 318 GT ini bermula daripada RM22,888. Murah ke mahal?